Kira utusan bu malaikat bu rasul bu utusan rasul ron. Utusan penuntut. Rasul dah. Yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah, Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Nampak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek bantu kamu yang kan sebarkan memandu nak dipek. Yang ke kusebarkan memandu yang dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Pada dari mana Ahmad yang? Malaikat juga. Kira tu sebelah ini. Umur berlian di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup roh perjanjian lu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadai lahir lu umur. Umur agama yang ke? Agama apa nama? Agama Islam yang diridahkan oleh Allah yang ke? Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah. Wadai kira-kira berjanji semua hal yang kandungan. Wadai masalah yang dunia, kumlakai dunia. Kumlakai dunia. Jadi truk roh nak dalam belang tu pajang. Roh lo belang tu truk. Siribe perto leh dia pun tiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kamu roh milunan truk belang tu Betul le. Bang DP dah lepas dulu dah. Bang DP lepas ni bukan lepas tak. Ha. Lahir lo Tun Ribe Siratul 80 buat tanggal 27 bulan 8. Bang haya roh ni utusan Rasul kan? Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Ya lupa nak lupa secara dahriyah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperlupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa iblis. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran gantung. Yang dia utusan Rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad orang kaya. Anak yang mudah Nabi. Memangnya. Anak yang mudah pula roh utusan Rasul yang mudah Honda kenapa? Karena itu gebite lu Pat drone sehingga nepegah yani perumoh roh nepat ada dasar puah. dasar nikah leh malaikat. Pajan. Pada umulung Momo yani padu je no. bulan 12 baru. Menjadi anak itu Kada pegah haji repun apa. Kan betul baik betul kan. Boleh ke apa betul. Jadi nak lakoy betul haram tang lo ham le. Betul memang ji hana lakoy lo yang terima yang lagai. Baik neng aku ron utusan Rasul. Malay tu. Ham le dulu. Mana Malay dah. Jangan le. Daripada lu muka orang kiamat lebih ke kutu Malaysia. Malay kampung-kampung tu dun lu buat ya. Lu kamu buat kanjai. Ya je kan Malay. Hai buat. Punya ifham Al-Quran. Nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran Malay. Kira nak faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah mi utusan Rasul nak kata-kata insya-Allah. Kau utusan orang terpilih. Siapa lagi? Baik je. Nya je dengar kan? Kecewa ni. Pejut. Menang. So aja. Mesti je itu. So aja. Mesti drop kakak je. Menurut roh buat. Mesti kakak je. Dengar kecewa. Kepatihan. Han. Yang kakak ini apa je? Ji tai je mempupu tai je. Yang kon pun dapat deh. Ya kan? Utusan Rasul ya orang pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau orang pilihan. Kau urung pilihan menurut awak drop ke? Ya. Bukti je aturan kamu pada hai dah memang benar. Masa utusan Rasul lagi ya? Masalah hari itu memang belum kaya. Apa peng? Jino harpe. Kan pak peng. Harpe. Pak peng ni Arab lebih nak kirim pak peng. Kali dari balik. So dari BNI kirim Jakarta. So kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman memang. Yang langsung hijau Pak Jokowi. Itu dia Jokowi. Itu dia Jokowi. Hai tu jalan barang. Ada jadi Jokowi baru. Nah, ni kan apa? Ni nak si buka berita. Bukan yang itu. Yang Cina angsuran Honda pada jauh. 3 minggu tu. Anak dia 3 minggu tu. Honda kapil nak tempo. Imam bulan dengan anak tu. Yang Bulan 5 orang nak lunas Honda. Kata kan? Minta yang berjuta itu kan?
Mana jut. Jeut. Dia lom tu. Hai nak pegang peng Pak menteri rumah 50 miliar peng ro tu. Mana hutang. Agak ni baju. Mana baju. Yang tertuh hutang kan kira. Pergi dari balik. Kejak ligok je. Tojok je. Buku bukan namanya bukan tentang jok lom. Hana tak urusan ni. Kasih bukan dia.